Pagi ni saya dapat bersama-sama dengan komuniti dalam Kampung Padang Alang di bawah Kampung Jawa. Jadi sekarang yang tuan-tuan dan puan-puan sedang lihat sekarang ni ialah aktiviti menyampul buku anak-anak kita yang dianjurkan oleh Puteri UMNO Bahagian Sekijang bersama dengan skuad sukarelawan YPM. Bersama saya yang ada sekarang ni adalah adik-adik daripada skuad YPM dan Puan Fiza selaku Ketua Puteri. Terima kasih Puan Fiza atas aktiviti program. Saya baru lepas selesaikan gunting rambut cikgu tadi. Dia minta permintaan sebenarnya. Okey, sekarang kita bersama-sama dengan adik-adik ni akan mengadakan program gunting rambut secara percuma. Cuma kali ni kita akan mula program daripada pukul 8.30 tadi hingga pukul 1 petang. Setakat ni saya ingat dah dekat 30 orang, 40 orang yang dah dapat kita gunting rambutnya. InsyaAllah kita akan teruskan program ni sampai selesai. Kemudian ada satu lagi, hari ni kita panggil program 3-in-1. Kenapa 3-in-1? Sebab ada sampul buku, ada gunting rambut dan yang terakhir kita tukar minyak hitam motor. Dan program ni kalau kita lihat selalu kita laksanakan, cuma kali ni kita adakan secara bersama dan kita minta adik-adik kita yang ada motor sebelum naik ke sekolah ni mereka boleh tukar minyak hitam motor masing-masing. Jom kita tengok sekejap. Partner untuk melaksanakan program bersama saya saudara Muhammad Afiq selaku pengurusi komuniti Madani dan juga ketua pemuda Sekamang Baru. Jom. Ini komuniti biasa kalau ada program. Ini program kita tukar minyak hitam. Saya nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang membantu aktiviti program pada kali ini. Setakat ni dah berapa biji motor dah kita buat, Dek? Ada berapa biji motor dah kita buat? 37 motor. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ataupun cuma program tukar minyak hitam ni kita hadkan pada 50 biji motor je untuk hari ni. InsyaAllah kalau ada lagi program akan datang kita buat program yang sama. So itu saja untuk aktiviti dalam 20 minit. Cuma lepas ni nanti saya akan bawakan ada satu lagi program kita, program gunting rambut juga, tapi di sebelah Kampung Tengah. Jadi hari ni kita buat dua, sebelah Kampung Jawa dan di sebelah Kampung Tengah untuk aktiviti gunting rambut secara bersama. Jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.